Okey, selamat datang pada anda semua. Jadi pada hari ini kita akan tengok satu lagi tab iaitu tab penjadi image ya. Okey, so selama ni kita dah buat copywriting, kita dah buat TikTok video dan sebagainya, skrip dan sebagainya. So hari ini di dalam app Leadify Pro juga kita ada sediakan satu tab untuk anda nak menjadi image grafik untuk apa juga keperluan. So untuk tu anda boleh try pergi ke bahagian kiri, klik pada penjadi image klik pada image, okey sini. So jadi untuk penjadi image ni, so anda boleh generate image daripada ni di dalam apps ni dan juga di luar apps. Kalau katalah kalau anda nak generate image di dalam apps di dalam apps Leadify Pro, so anda kena linkkan third party image generator daripada luar untuk dia masuk ke dalam kita punya Leadify Pro apps. So macam contoh kat sini, so untuk nak buat benda tu anda kena dapatkan API key daripada generator image di luar sana dan bawa ke sini dan anda kena setkan key dia ke di dalam sini. Tetapi kalau katalah anda tak tahu nak buat macam mana, so nanti saya akan berikan ada separate video untuk cara detail macam mana cara kita nak setkan kunci API. Cuma kalau anda nak gunakan facility dia daripada luar sana, so biasanya anda kena bayar lah. Sebagai contoh, kalau macam contoh ni, katalah saya kalau katalah anda bercadang nak gunakan image generator luar daripada stability.ai. So contoh this one ini dah contoh image generator luar yang kita akan bawa masuk ke dalam AI apps Leadify Pro. So untuk nak gunakan ni, so anda kena dapatkan API key daripada stability.ai, anda bawa ke dalam sini, so jadi nanti barulah sistem Leadify Pro akan dapat generate image di dalam apps tu sendiri. Okay, itu kelebihan kita punya apps lah. Kita boleh generate image di dalam kita punya apps. Okay. Tetapi macam saya kata tadi, ini adalah platform berbayar. So kalau kata anda setiap kali anda nak generate image, dia akan tolak kredit. So anda kena beli kredit daripada third party luar ni. Okay. So saya daripada Stability AI, anda juga boleh dapatkan, kita juga boleh linkkan third party macam DALL-E ni. Ini adalah contoh DALL-E, image generator daripada luar. Kita juga boleh linkkan DALL-E ni ke dalam kita punya this one, kita punya apps. Okay. Tetapi konsep yang sama, anda kena macam contoh dekat dalam DALL-E ni. DALL-E ni sebenarnya masih free. So anda boleh generate 8 image setiap hari. So pada saya kalau katalah dia bagi free dulu, so saya rasa better kita pakai dulu lah free kan. Lepas tu kalau dah habis baru kita ni. Tapi tak ada masalah kalau katalah anda memang nak custom made, anda nak jadi apps anda ni boleh generate image daripada luar dan anda tak kisah nak kena bayar untuk membeli servis generate image ni. So cadang saya anda boleh linkkan uh, third party luar ni ke dalam kita punya platform. So tak ada masalah. Cuma kalau katalah anda nak buat itu, anda kena tengok video yang lain lah, bukan video ni sebab saya akan bagi tutorial yang berbeza untuk cara nak kita nak setkan ni. So saya bagi contoh contoh akaun saya sendiri. Macam contoh akaun saya ni saya dah setkan dengan ni saya dah setkan dengan Stability AI Saya dah setkan dengan this one Macam saya kata tadi, saya dah linkkan kita punya Stability AI ni dengan kita punya Leadify Pro. So inilah jadi ni dia jadi macam ni lah. Ni jadi Jadi kat sini bila dah setting dah cantik, so anda boleh letakkan image prompt kat sini, pilih size, lepas tu dah boleh generate. Contoh contoh katalah saya ambil contoh prompt, sebab saya ambil contoh prompt, copy prompt ni, saya ambil prompt ni, saya letak kat sini. Prompt ni. So check balik prompt tu kalau okey, pilih size image yang kita nak. Contoh kata sini saya ambil ini. So kata saya nak generate satu image. So saya akan terus klik cari image. So sistem akan link daripada Leadify Pro, dia akan link dengan Stability AI. So AI Stability akan generate image dan image tu akan dihantar ke dalam kita punya sistem. So nampak saya dah boleh generate image di dalam Leadify Pro apps kita dan kita boleh terus download lah. Download kita punya image. Ni kalau kita gunakan third party luar. Right? Alright, so itu kalau kita guna third party luar lah. Tapi masa saya kata tadi, kalau nak guna ni, anda kena get ready lah untuk membayar sedikit. Membayar sedikit duit untuk beli token. Beli token untuk generate image. Okay. Tapi itu kalau F230 berbayar lah. Berbayar. Kalau bagi anda yang sebelum rasa dah ready nak berbayar, so saya sediakan juga ada 3 tempat di sini yang anda boleh guna untuk anda nak generate image. Kita boleh guna daripada Wiz, daripada ImageFX dan juga daripada Copilot. So anda boleh try lah ketiga-tiga ni. Sebenarnya percuma. Percuma. Kalau anda belum ready nak generate image yang berbayar, gunakan yang percuma dulu. Termasuk yang tadi ni daripada DALL-E. Ni daripada DALL-E. Ni dia bagi satu hari kita boleh dapat 8 image. Okey lah kan.
Kalau tak ready, kalau anda belum ready, pada saya kita try lah, try guna yang free dulu. Okay, contoh kata lah, saya nak guna yang pertama ni. Kita create yang which. So kita try yang percuma dulu. Di sini. Okay. So kalau bagi yang first time masuk ke website ni, anda kena login dengan menggunakan anda punya email, Gmail. Okay. Macam contoh saya ada link dengan saya punya Gmail. So just tekan enter the tool. Okay. Okay. So anda copy balik image prompt kita dah buat tadi daripada copywriting. Copy balik image prompt ni. Okay, saya copy dan saya paste kat sini lah. Saya paste kat sini. Okay, kat sini. So tengok balik prompt tu. Kalau anda rasa nak tambah, boleh tambah. Tambah mana-mana description yang patut untuk prompt tu. Kalau okey, tekan generate. So kita tunggu image tu dihasilkan. So siap So anda dah berjaya generate image yang kita nak. So memang berbeza kan? Berbeza. Kalau pada saya, kalau macam pada pandangan saya lah, kalau boleh try gunakan yang free dulu daripada Wiz, Image Effect ataupun Copilot. Sebab kadang-kadang dengan 3 yang percuma ni pun kita dah boleh dapat gambar image yang lebih berkualiti, yang lebih baik daripada yang berbayar. Kadang-kadang saya uh, best juga macam Tyson juga pakai yang berbayar tapi gambar dia tak cantik. Kadang-kadang yang pakai free lagi cantik. So pada pandangan saya, try yang free dulu. Kalau yang free ni anda rasa tak puas hati, barulah kita try yang advanced model yang lebih baik lah. Tapi itu kena berbayar lah. Okay. Okay. So kalau kata anda rasa anda okey dengan image ni, so anda kalau macam contoh kat Wiz ni kita boleh edit tau. Dia dah generate image, kita edit. Kita lah tak suka kan, tak suka. So anda boleh edit, lepas tu anda regenerate balik. Kalau anda suka dengan gambar ni, kita boleh terus download. Okay. So bila kita buka, kita ni laptop, okay. So dapatlah kita punya gambar yang kita nak. Cantik So pada saya kadang-kadang lagi best gambar yang dihasilkan daripada 3 tempat percuma ni. Okay. So lepas tu kalau kata anda nak tambah teks ke apa, anda boleh prompt di dalam ni, dalam software ni, ataupun anda boleh gunakan Canva untuk anda upload gambar ni ke Canva dan dekat situ anda boleh buat adjustment, nak tambah teks ke, nak tambah apa-apa, terpulang. Itu step kedua lah. Kalau anda nak refine balik image yang telah pun anda dapat generate tadi. Okay. So saya rasa itu saja caranya untuk kita nak generate image di dalam Lilify Pro. Okay, thank you very much.